Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan para pesyarah yang menonton video ini. Nama saya Wan Auni Jasmina binti Wan Muhammad Roslan dari PPS 39 ingin membentangkan tugasan 2 yang berkaitan dengan topik 4 dasar kegiatan kokurikulum bagi dasar utama 5 iaitu penyertaan secara beramai-ramai bagi subjek GKKO 1062 yang diajar oleh Puan Nur Azlina binti Muhammad Nur. Baiklah, di sini terkandung isi kandungan yang ada di dalam pembentangan saya ini, iaitu apa itu kokurikulum, objektif kokurikulum, definisi dasar utama 5, implikasi dasar utama 5 dan yang terakhir sekali iaitu kesimpulan. Baiklah, saya akan masuk kepada yang pertama iaitu apakah itu kokurikulum. Baiklah, secara umum, kegiatan kokurikulum artinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran ataupun dikenali sebagai PDP di luar bilik darjah yang juga dikenali sebagai kurikulum yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di luar bilik darjah. Di situasi ini di mana murid-murid menggunakan nilai-nilai yang dipelajari dalam bilik darjah, di luar bilik darjah iaitu melalui kokurikulum. Baiklah, kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut iaitu 4 isi utama. Yang pertama ialah penyertaan dalam badan beruniform. Yang kedua ialah penyertaan dalam sukan dan permainan. Yang ketiga adalah penyertaan dalam kelab dan persatuan. Dan yang terakhir sekali adalah lain-lain kegiatan kokurikulum yang akan ditentukan oleh Menteri Pendidikan iaitu Menteri Pendidikan kami Puan Fadlina Siddiq. Baiklah, kita akan masuk ke objektif kokurikulum. Objektif ini bermaksud kepada sesuatu nilai yang ingin dicapaikan dalam organisasi. Dalam situasi ini iaitu kokurikulum. Baiklah, terdapat 10 objektif kokurikulum yang telah ditetapkan, iaitu yang pertama untuk menyemaikan kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan di dalam situasi sekolah di mana murid-murid adalah berlatar belakang pelbagai bangsa, agama dan kaum. Baiklah, yang kedua ialah untuk menyeimbangkan antara perkembangan mental dan perkembangan rohani, jasmani, emosi dan emosi murid-murid. Baiklah, di sini ia menggunakan aspek jeri. Apakah jeri? Apakah aspek jeri? Aspek jeri merangkumi 4 aspek iaitu J, jasmani, E, emosi, R, rohani dan yang terakhir sekali I, intelek. Baiklah, yang ketiga adalah untuk mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di luar sekolah. Kokurikulum berobjektif untuk membina rangkaian sosial murid supaya lebih kukuh dan lebih confident untuk bergaul secara ramai-ramai, tidak kira di dalam sekolah atau di luar sekolah. Baiklah, yang keempat ialah untuk membina dan meningkat minat dan bakat murid dalam aktiviti yang diceburi. Di sini ia bermaksud guru berperanan di dalam sekolah untuk mengasah bakat murid yang sedia ada dan untuk meningkatkan lagi minat murid terhadap aktiviti yang dilakukan atau diceburi oleh mereka, tak kira iaitu unit beruniform, sukan dan permainan atau kelab dan persatuan. Baiklah, yang kelima ialah untuk membina dan meningkatkan disiplin murid di luar dan di dalam sekolah, di mana kokurikulum ini mengajar murid bagaimana untuk mematuhi peraturan, menepati masa dan juga menepati arahan yang diberi oleh guru.
Baiklah, masuk ke objektif yang keenam, iaitu ia bertujuan untuk mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan, di mana co-curriculum adalah sesuatu aktiviti di luar kelas dan juga selepas sekolah untuk memupukkan keseronokan dan keceriaan dalam diri murid supaya bergaul lebih ramai. Baiklah, yang ketujuh ialah untuk membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat, di mana ini dia boleh disimpulkan secara sekolah boleh membantu masyarakat melalui kerja secara sukarelawan dan gotong royong di kalangan di kawasan masyarakat tersebut, dan di mana masyarakat boleh menolong sekolah melalui sumbangan duit atau sumbangan peralatan yang diperlukan oleh sekolah. Baiklah, yang ke-8 ialah untuk mewujudkan sekolah berwatak, di mana di dalam sekolah murid-muridnya dan guru-gurunya berdisiplin, ada karakter sendiri dan juga bernilai tinggi, dan mewujudkan sekolah yang mempunyai prestasi yang tinggi. Baiklah, yang ke-9 adalah untuk menyediakan murid untuk mengikuti program khidmat negara, di mana di dalam sekolah yang telah mewujudkan co-curriculum seperti unit badan beruniform kadet polis remaja yang melatih murid macam mana untuk mendisiplinkan diri dan mengikut peraturan secara teliti, dan di mana semasa mereka akan melalui alam pekerjaan, mereka boleh mengaplikasikan semua nilai ini ke dalam alam pekerjaan. Dan yang terakhir sekali adalah untuk mengukuhkan integrasi nasional yang boleh disimpulkan sebagai untuk mengukuhkan perpaduan secara nasional. Tidak mengambil kisah budaya, kaum dan agama. Rakyat perlulah bersatu padu supaya mewujudkan integrasi tersebut. Baiklah, di muka surat ini saya telah menyediakan di mana apa-apa maklumat yang berkaitan dengan dasar pelaksanaan kurikulum diambil, iaitu di portal rasmi Kementerian Pendidikan. Mana-mana rakan yang ingin melayari laman web tersebut boleh singgah di URL yang telah ditulis dan dipaparkan di muka surat ini, iaitu https://www.moi.gov.my Co-curriculum Pendidikan Menengah. Baiklah, kita akan masuk ke definisi dasar utama 5, iaitu merupakan topik yang saya ingin membentangkan. Baiklah, secara ringkas, definisi dasar utama 5 ini bermaksud setiap murid mempunyai hak dan peluang yang sama untuk menyertai aktiviti co-curriculum tanpa sebarang bentuk diskriminasi, di mana tidak kira kekurangan, perbezaan. Setiap murid mempunyai hak untuk menyertai aktiviti co-curriculum. Baiklah, pelaksanaan aktiviti hendaklah bersifat inklusif, adil dan terbuka kepada semua murid bagi memupukkan perpaduan, kerjasama serta mengembangkan bakat dan potensi mereka secara menyeluruh. Baiklah, sebagai contoh, di dalam sukan dan permainan seperti olahraga, seseorang murid itu berkeperluan khas tetapi mempunyai bakat untuk berlari. Jadi murid ini berhak untuk menyertai sukan dan permainan olahraga dan bertanding secara menyeluruhnya. Baiklah, di sini juga terdapat kepingan surat akhbar yang berkaitan dengan PAJSK dapat membantu pelajar tentukan hala tuju mereka pada masa hadapan.
Baiklah, secara lebih terperinci, terdapat dua benda yang ingin saya membincangkan, iaitu penyertaan beramai-ramai dan juga diskriminasi dan inklusif. Baiklah, di sini terdapat penyertaan beramai-ramai. Apakah maksud penyertaan beramai-ramai ini? Ia bermaksud ke prinsip penyertaan beramai-ramai yang bermaksud setiap murid dalam sekolah perlu diberikan peluang yang sama untuk melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum tanpa pengecualian. Di sini, semua murid digalakkan untuk menyertai sama ada unit badan beruniform, sukan dan permainan dan kelab dan persatuan. Ia sebenarnya digalakkan oleh dasar ini. Dan juga ia memberi maksud yang sama bagi definisi dasar utama 5 tadi. Baiklah, siapakah yang terlibat dalam penyertaan beramai-ramai ini? Secara umumnya, murid-murid lah yang terlibat. Dan penyertaan ini adalah terbuka tanpa pengecualian seperti yang dikatakan. Ia juga untuk menggalakkan penglibatan aktif untuk setiap murid. Dan aktiviti ini tidak terhad kepada murid tertentu sahaja, iaitu namanya wujud penyertaan secara beramai-ramai. Baiklah, apa yang murid akan dapat disebabkan penyertaan beramai-ramai ini? Murid dapat disebabkan ini, melalui prinsip ini juga, murid dapat mengembangkan bakat, meningkatkan keyakinan diri mereka serta membina kemahiran sosial seperti kerjasama, komunikasi dan kepimpinan. Ia juga dapat membina confidence mereka untuk berinteraksi dengan dunia luar kerana keyakinan diri mereka adalah tinggi. Baiklah, di sini juga terdapat implikasinya, iaitu penyertaan beramai-ramai juga membantu mewujudkan suasana sekolah yang lebih inklusif, harmoni dan menggalakkan perpaduan antara murid dan pelbagai latar belakang yang tidak kira bangsa, agama dan kaum, dan tiada diskriminasi. Baiklah, apa yang disebutkan tadi sebenarnya menyentuh kesemua aspek JERIS, iaitu seperti JERI tetapi terdapat satu penambahan iaitu S, di mana JERIS memberi setiap aspek JERIS iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan yang terakhir sekali adalah sosial, di mana ia menyentuh semua yang disebutkan tadi. Baiklah, yang kedua yang ingin saya lebih terperinci adalah diskriminasi dan inklusif. Baiklah, kita akan bermula dengan apakah maksud diskriminasi. Diskriminasi berlaku di mana layanan yang tidak adil atau membezakan seseorang berdasarkan ciri-ciri tertentu sehingga mereka tidak mendapat peluang yang sama, di mana seseorang itu mungkin berlainan bangsa, mungkin berlainan kaum dan juga mungkin kekurangan kesempurnaan di tubuh badan mereka akan terpinggirkan oleh masyarakat majoriti. Baiklah, dalam konteks kurikulum atau di sekolah, diskriminasi boleh berlaku apabila guru atau murid-murid hanya memilih murid yang cemerlang akademik dan meninggalkan murid-murid yang kurang cemerlang. Ia juga boleh berlaku apabila memberi keutamaan kepada kaum dan jantina yang tertentu. Ia juga boleh berlaku di kalangan murid MBK, yang di mana apa aktiviti mereka boleh diterasungkan. Ia juga boleh berlaku kepada murid yang keluarganya kurang berpendapatan ataupun berpendapatan rendah dan boleh dipulaukan oleh rakan-rakan mereka. Baiklah, kita akan masuk ke apakah maksud inklusif. Baiklah,
Inklusif ini memberi maksud iaitu melibatkan semua individu tanpa mengira perbezaan atau kekurangan serta memastikan setiap orang dapat mengikuti dan mengambil bahagian. Baiklah, inklusif ini dalam konteks kurikulum boleh terjadi apabila semua murid dapat menyertai aktiviti yang dilakukan dalam kurikulum MBPK iaitu murid berperlukan khas turut diberi peluang untuk menyertai, dan yang terakhir sekali adalah semua murid dihargai dan dilibatkan. Baiklah, saya akan masuk kepada aspek implikasi positif dasar utama 5 terhadap kita semua. Baiklah, yang pertama ialah ia dapat memupukkan perpaduan dan integrasi kaum di Malaysia. Di sini ada huraian di mana ia dapat melibatkan murid dari pelbagai latar belakang juga kaum dalam satu aktiviti bersama-sama secara santai. Kesannya, ia dapat membantu memecahkan tembok perbezaan, seterusnya mengukuhkan semangat muhibah antara murid. Jadi, murid-murid dapat bergaul tanpa batasan dan juga dapat bekerjasama secara seronok. Baiklah, di sini ada satu contoh di mana murid-murid dapat melakukan aktiviti yang memerlukan kerjasama antara ahli kumpulan semasa kelab dan persatuan dijalankan. Baiklah, yang kedua ialah ia dapat membentuk kemahiran sosial seseorang murid. Di sini diberi huraian iaitu ia melibatkan murid dari pelbagai latar belakang untuk bergaul secara ramai-ramai tanpa mengira perbezaan atau latar belakang seseorang murid itu. Baiklah, di sini terdapat contoh yang diberi iaitu semasa menganjurkan hari kurikulum, ahli jawatan kuasa pelajar perlu berbincang dan di mana mereka perlu membahagikan tugas dan bekerjasama bagi memastikan hari kurikulum itu berjalan secara lancar. Baiklah, yang ketiga ialah untuk membina keyakinan diri seseorang murid dan menyemaikan sikap inklusif ini. Di sini diberi huraian iaitu pembinaan yakinan diri dan sikap inklusif memberi peluang sama rata kepada setiap murid, termasuklah pelajar yang kurang aktif atau berkeperluan khas. Di sini ia juga untuk menonjolkan potensi diri tanpa rasa tersisih. Baiklah, mungkin seseorang itu adalah kekurangan berkeperluan khas atau tidak aktif, namun mereka juga ada cara untuk menunjukkan dan menyalahkan bakat mereka melalui kurikulum ini. Baiklah, di sini diberi contoh di mana murid-murid berkeperluan khas mempunyai kategori larian khas yang membuat mereka yang dibuat untuk mereka supaya pertandingan yang diadili adalah adil. Baiklah, implikasi positif yang keempat yang terdapat ialah untuk ia dapat meningkatkan disiplin dan sasiah diri murid. Baiklah, aktiviti kurikulum dapat membentuk sikap bertanggungjawab, berdisiplin dan berkeyakinan diri dalam seseorang diri murid itu. Murid perlu mematuhi peraturan, menepati masa dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Di mana kurikulum ini memerlukan banyak disiplin diri untuk dijalankan. Jadi, di sini ia menjadi implikasi positif kerana ia membentuk nilai dan karakter murid yang positif. Baiklah, di sini diberi contoh di mana dalam badan beruniform, murid perlu hadir mengikut jadual, memakai uniform dengan kemas dan mematuhi arahan pemimpin.
Amalan ini dapat membentuk disiplin dan sahsia yang positif dalam diri murid kerana terdapat disiplin dalam diri murid. Baiklah, yang kelima, ia dapat melahirkan insan yang seimbang di mana ia menyentuh aspek jeris yang dibincangkan tadi, iaitu di sini diberikan huraian kelahiran insan seimbang adalah selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK, di mana dasar ini memastikan tiada murid tercicir daripada mendapat pendedahan seimbang diri dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Baiklah, di sini diberi contoh di mana murid menghilangkan stres mereka, iaitu dari segi emosi melalui co-curriculum semasa masa rehat mereka, iaitu melalui jasmani. Di situ ia menyentuh dua dari empat aspek jadi tadi. Baiklah, dan yang terakhir sekali, implikasi positif yang terdapat dalam dasar utama 5 penyertaan secara beramai-ramai adalah meningkatkan penyertaan co-curriculum. Baiklah, penyertaan semua murid dalam aktiviti co-curriculum meningkatkan penglibatan aktif dan dalam badan beruniform, kelab dan persatuan dan juga sukan dan permainan. Sekaligus menjadikan program lebih meriah, lebih aktif dan lebih seronok di suasana sekolah yang bagi murid tidak kira murid sekolah menengah ataupun murid sekolah rendah. Dan di sini juga ia membuat murid lebih teruja untuk menghadapi hari co-curriculum apabila minggu berlalui. Baiklah, di sini terdapat satu contoh di mana guru memastikan murid termasuk murid berkeperluan khas dapat mengambil bahagian dalam aktiviti co-curriculum seperti dilihat sini, iaitu hari sukan, dengan menyediakan aktiviti yang sesuai yang boleh dikaterkan kepada murid-murid yang berkelainan keperluan. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung persembahan ini dan saya akan memberi kesimpulan saya terhadap persembahan ini. Baiklah, kesimpulannya atau secara keseluruhannya, dasar 5 iaitu penyertaan secara beramai-ramai ini memastikan semua murid terlibat dalam kegiatan co-curriculum tanpa mengira latar belakang, perbezaan dan kekurangan. Baiklah, dasar ini juga dapat membantu memupuk perpaduan dan meningkatkan kemahiran sosial dalam diri murid, juga mengembangkan bakat murid melalui pelaksanaan co-curriculum ini. Ia juga dapat membentuk disiplin serta melahirkan murid yang seimbang dan holistik yang boleh menimbangkan apa yang penting dan tidak. Baiklah, oleh itu pelaksanaannya penting dalam membentuk generasi yang berketerampilan dan berdaya saing di dunia teknologi dan digital ini. Baiklah, itu sahaja oleh saya. Sekian, terima kasih.